Menteri lain, kita kena hantar surat nak jumpa. YB Menteri, Nik Nazmi, dia hantar surat untuk kita jumpa dia. Tanyalah orang-orang politik, isu-isu alam sekitar, isu-isu perubahan iklim, bukan isu yang memenangkan pilihan raya. Kenapa bukan RUU Perubahan Iklim Negara dahulu, baru Akta CCUS itu diluluskan? Dalam keadaan sekarang, kita tidak boleh menolak CCUS langsung. Kenapa dia dulu, kenapa kita lambat dan sebagainya? Mungkin sebab Rupin ni dia ada banyak layer lagi dan dia ada banyak elemen melibatkan kerajaan negeri. Untuk hari ini istimewa, bukan sahaja harinya istimewa, kita ada dua sesi istimewa. Tadi alhamdulillah kita selesai bersama dengan Tan Sri Azman Mohtar. Kali ini kita bersama dengan YB Nik Nazmi Nik Ahmad, Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam. Selamat datang YB ke sini dan ke program kita dan ke podcast Jaga Bumi. So kita sebenarnya dah lama nak YB untuk duduk di kursi kita sebagai tetamu. Tanpa mungkin melengahkan masa, saya kira kita ada sedikit apa orang panggil slide. Kru kita mungkin boleh tunjuk gambar ini. So kalau YB ingat, ini sebenarnya YB untuk kita panaskanlah dulu sesi kita pada petang ini. YB ingat tak gambar ni diambil pada bila? 2023. Saya kira beberapa bulan selepas YB dilantik menjadi menteri pada ketika itu kan. Betul. Dan mungkin kita ada lagi satu gambar. Ini baru lagi lah. Dia dah ada jawapan bocor di situ. Di 2024 di Johor tahun lepas. So kenapa sebenarnya sebagai pendahuluan ini kita tunjuk gambar-gambar ini? Kerana saya kira sempena sambutan ulang tahun kelima ini, kita nak acknowledge, kita nak maklumkan kepada semua yang hadir, kita ada pemegang-pemegang taruh yang memberi sokongan kepada kita bahawa YB Nik Nazmi adalah salah satu menteri yang lepas beberapa bulan beliau dilantik oleh PMX menjadi menteri, yang sudi untuk bersama dengan kita dan adakan sesi dengan anak muda. So orang lain ataupun menteri lain, kita kena apa orang panggil hantar surat nak jumpa. YB Menteri Nik Nazmi, dia hantar surat untuk kita jumpa dia. In fact, beliau prihatin, tak ada orang nak jumpa. Tak ada orang nak jumpa. Saya kena ramai. Kita pasti ramai, tapi saya rasa kita agak menghargailah antara banyak-banyak menteri. Kita ada meeting mesyuarat khusus dengan YB Nik Nazmi di pejabat beliau, bukan di luar. Dan YB pada masa itu saya masih ingat tanya ini apa pandangan dan perkara yang beliau runsingkan lah, kerana kita masa tu nak menuju ke COP tahun lepas di Azerbaijan, tapi kosnya terlalu tinggi, kami tak pergi. Tapi peluang dan ruang seperti yang Datuk CEO Bursa sebut tadi, peluang itu sudah ada, ruang itu sudah diberi. Dan terima kasih YB. Mungkin next untuk rakan-rakan yang kru yang jaga, ada slido kita tak? Kita nak mulakan, nak panaskan lagi. So YB sekarang menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam, tapi mungkin tak ramai yang tahu apakah jawatan pertama YB Nik Nazmi sebagai pembuat dasar. So kepada rakan-rakan semua yang hadir ni, boleh scan QR tu untuk jawab sementara kami bersembang di depan. Sekejap lagi kita tengok jawapan itu betul ataupun tidak. Tapi saya bagi kepada Rizal lah, mungkin soalan pertama, pembuka mukadimah, sementara kita tunggu respon daripada hadirin. Ini basically, terima kasih YB kerana hadir. Dua-dua nervous. Nervous sebab this is benda yang kita orang nak sangat jemput YB, dan hari ini YB sudi untuk datang bersempena dengan Hari Belia Negara. Dan YB, of course, dulu kalau macam Luqman cerita tadi, banyak yang kita perlu tulis surat dan bagi kepada menteri. Ada menteri yang tak layan, ada menteri yang layan. Tapi YB sendiri, saya rasa apa yang saya nampak adalah YB sudi untuk mendengar lah basically apa pandangan-pandangan belia. Dan tadi adalah yang pertama, jom lunch 2 bulan selepas YB menjawat jawatan sebagai Menteri Sumber Asli, and then YB panggil ke pejabat dan YSF, dan YB tak pernah berhentilah in terms of menyokong Kelab Belia Prihatin. Dan sudah ada jawapan ke? Tak ada.
Boleh mungkin kru kita ada rakan-rakan. Okey, so jawapan setakat ini 62% menjawab ahli parlimen setiawangsa. Oh, dia yang hijau tu maksudnya jawapan yang betul lah. Ya. So ramai orang yang ramai yang salah. Maknanya ramai yang salah. Ya. Okey dia menaik. Okey. Ya. Offside. Okey dia menaik. Okey. So jawapan dia yang betul adalah betul. Ahli Dewan Undangan Negeri Selangor, Seri Setia. Ya. Jawapan bocor keluar awal sangat. Ya, dan YB sendiri telah menjawat jawatan sebagai Adun Seri Setia ni pada umur 26 tahun. Ini yang buat saya terkejut lah. Sebab 26 tahun pun saya masih flashback. Mungkin saya baru 2 tahun bekerja, tak pernah bercita-cita nak jadi YB. Mungkin YB boleh respon lah sikit on your, yelah, you balik daripada King's College London and then you jadi YB at the 26 years old. Mungkin YB nak cerita sikit on your pengalaman lah. Yalah, bagi saya terima kasih kerana jemput saya. Saya pun takut juga bila sebut slide tu, saya takut apa yang keluar kat slide kan. Tapi bagi saya tentang yang ditanya tadi, 26 tahun jadi wakil rakyat, situasi dia sangat berbeza lah kot pada waktu itu, yang mana kami lebih kepada idealism, passion, tak termimpi pun nak jadi wakil rakyat, honestly. Waktu tu, zaman tu saya dah bekerja dengan PMX, umur saya 24, 6-7 bulan lepas kerja di PNB. Saya join kerja dengan PMX, bayar balik hutang scholarship saya dengan PNB. Tetapi yang paling penting ialah pada waktu itu was purely driven by idealism. Dan waktu nak bertanding tu pun situasi dia sebab tak cukup calon. That's the real story. Saya waktu tu Nurul Izzah, Chang Li Kang, ramai lagi lah, Sim Zazin, and Amiruddin Syari, MB Negeri Selangor. Jadi bila masuk tu saya pun tak expect menang. Saya pernah jumpa seorang tu, saya cakap saya nak bertanding, dia kata tak apalah, dia kata good luck, tapi dia kata lepas you kalah nanti, mana dah macam dah confirm lah, lepas you kalah nanti you datang jumpa, untuk I give you a job lah nak buat. Tapi orang kata yalah, takdir Tuhan sebaliknya, dan kita tengok perubahan yang besar lah. Tapi I was lucky, I was at the right time, right place. Ramai orang lain mungkin tak dapat peluang yang sama. Saya ingat kalau YB Khalid Samad, tak silap saya, dia bertanding 5 kali sebelum dia menang first time. Kan? Jadi I was fortunate kan. Jadi benda tu kita tak rancang pun. Tapi sekarang lain. Sekarang macam ramai anak-anak muda hantar CV nak jadi calon, nak jadi YB. Kalau boleh nak jadi menteri terus kan. Nothing wrong. I mean, saya tak boleh samakan situasi hari ni dengan dulu kan. Bunyi macam orang tua pula. But it was a very different time lah. Okey, baik. Dan YB tahun ni adalah 43 tahun. Dia tak jauh sangat lah gap. Saya dengan YB tu dia tak samalah macam tadi saya dengan Tan Sri Azman Mokhtar. So dia 13 years. So, it's a compliment. Lah. It's a compliment. So mungkin yelah, now YB bukanlah menjawat jawatan sebagai pembuat dasar di peringkat negeri, tapi di peringkat nasional, di Setiawangsa, tempat saya lepak hari-hari, Setiawangsa, dan merupakan Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam. Mungkin ada sedikit dinamik dia yang berbeza. Mungkin yalah, you background YB, you background law, dan you venture dalam sumber asli, you as an MP. So apa mungkin perbezaan dia kat situ? Sekali lagi, yalah, makna it work out well for me, saya rasa, sebab saya melalui transisi tu secara beransur-ansur. Bermula sebagai adun, saya mula-mula jadi setpol kepada arwah Tan Sri Khalid. Kemudian saya menjadi timbalan speaker, kemudian menjadi exco di bawah Datuk Seri Azmin. Kemudian saya masuk bertanding parlimen, backbencher, pembangkang, kemudian jadi menteri. Jadi bagi saya, ia membantu. Makna bila masuk menjadi, bila diberi peluang menjadi menteri itu, dia bukanlah orang kata push to the deep end of the pool. Cuma
saya kena akui bahawa portfolio ini bukan something yang natural bagi saya. Sedikit sebanyak ya saya cuba sebelum ni pun, kita nak cuba buat kompos, tak guna plastik. Of course kat kawasan saya, sama ada di Seri Setia di Kelana Jaya tu ataupun di Setiawangsa, ada isu-isu tentang green lung, Bukit Dinding, kalau dulu isu Padang PKNS. Tetapi bila masuk tu, saya, to be honest, saya memang kena banyak membaca dan kena banyak bercakap dengan orang-orang yang lebih berpengalaman dan berpengetahuan. Masuk-masuk, saya ingat lagi waktu tu ada pegawai kerajaan, dia kata, okay, kalau UNF CCC tu jangan sebut UNF CCC, disebut UNF Triple C. Dia kata kalau tak nampak sangat dia punya noob tu kan. Jadi so it was quite yang tu I felt it was quite challenging lah. Kalau mungkin benda macam pendidikan, kemiskinan bandar, even say sukan, itu saya adalah follow dalam sepanjang kerjaya saya sebagai pembuat dasar. Tapi bukan alam sekitar ni agak fan Liverpool. Sebagai fan Liverpool, dia agak, alam sekitar ni agak not really mainstream for me, kan. Tetapi alhamdulillah, I mean I have a good team dan saya ada penjawat-penjawat awam yang baik, that I was able, I think, to be able to untuk belajar dan juga untuk dapat menimba pengetahuan yang lebih mendalam lah tentang portfolio saya. Ya, tadi YB sebut yang YB perlu baca banyak bahan-bahan termasuk buku dan sebagainya. Mungkin itu sebab YB berjaya hasilkan bukan satu, bukan dua, tapi belasan buku. Cuma mungkin sekali lagi kita nak kru kita ada slide lagi. Kita dah ada orang jawab. Berapa banyak buku yang ditulis oleh YB Nik Nazmi? Boleh scan, boleh tulis jawapan anda, kita akan tengok berapa orang yang tahu berapa belas buku YB pernah tulis. 20. Ini dah ada jawapan ni. Sebenarnya kru kita sebenarnya ni first time kita buat live audience. So mungkin ada dimaafkan yang bajet perlu tambah kita so jawapannya tanpa kita tunggu lagi, dia adalah 11 buah buku YB tulis. Salah satunya adalah buku terbaru yang bertajuk Saving the Planet. Saya rasa baru 2-3 bulan lepas YB buat pelancaran di Sentul. Mungkin kalau kita nak sentuh lah, YB dulu jadi ADON, dalam masa yang sama jadi juga timbalan speaker DON Selangor, dan YB tulis banyak buku-buku, mungkin sebahagian besarnya berkisar berkenaan dengan politik. Tetapi yang ini khusus untuk buku baru ini berkenaan dengan kelestarian alam sekitar, berkenaan dengan saving the planet lah. Dan mungkin di pihak kami juga antara perkara yang kita cuba buat adalah untuk pastikan jurang ilmu. Sebab bila kita bercakap berkenaan dengan sustainability ni banyak dalam English. Hari ini YB punya buku dalam bahasa English. Kalau ada versi terjemahan, apa judulnya mungkin? Saving the Planet. Saya dah boleh bagi judul dia sebab terjemahan dia dalam proses. Selamatkan Bumi lah. Selamatkan Bumi. Jadi kita sedang usahakan. Dia Penguin ni dia jual mahal sikit. So saya kesian juga saya punya publisher bahasa Melayu, Ilham Books. Mereka sedang merundingkan perjanjian terjemahan tu dengan Penguin. Sebelum ni Anak Malaysia tu pun terjemahan daripada buku saya dengan Penguin. So dan ni pun saya translator, saya pakai 2 translator baru jumpa yang betul. Dapat seorang yang dapat capture bahasa teknikal yang terkini dalam bahasa Melayu. Pada masa yang sama, dia dapat menyampaikan dengan mudah dan dia memahami teks English tu dengan baik. Banyak penterjemah ni dia sekarang dia offer, dia masuk, bukan masuk tender, saya tak ada tender. Dia menawarkan khidmat dia, tapi dia pakai AI je terjemah. Kan? And you catch them lah. Kalau yang tak ni kan. I mean some use but at least they go through untuk edit. I think that's fine. Dia ada proofread lah. Ada proofread lah, tapi setengah tu nampak sangat dia punya kekok kan. Jadi baru the second time ni dia seorang jurutera dan dia juga memang daripada Cambridge dan penterjemah profesional. So I find that she has been able to capture lah. Jadi kita tengah going through the final parts lah untuk penterjemahan. Saya memang seboleh-bolehnya
Saya ingat hampir semua buku saya diterjemahkan. Ya. Dan pada awal buku ni, The Saving the Planet, Selamatkan Bumi, YB ada sebut on progressives tends to think that facts alone can help us win public opinion. When time and time again, vested interests have succeeded simply by telling a better story. Mungkin YB sendiri boleh cerita apakah sebenarnya naratif yang perubahan iklim yang YB sedang nak perjuangkan? Okey, saya rasa kadang-kadang kita ni ada mungkin complacent ataupun kita ambil mudah bahawa kerana fakta ataupun sains tu bersama dengan kita akan menang perdebatan tu. Tetapi kita tahu sebenarnya siapa yang debater is never about the facts. It's about how you present the facts, macam mana naratif untuk yakinkan orang ramai. Jadi sebab itu how you communicate dan bagaimana kita boleh jadikan ia satu penceritaan yang mudah. Itu sangat penting. Cerita betul. Macam hari tu kebetulan anak gajah mati dilanggar pada Hari Ibu dan mak dia ada kat situ. Saya punya Instagram flooded. Saya ingat sebab pagi tu saya bagi coklat dekat Setiawangsa kat sempena Hari Ibu. Saya ingat orang happy dengan program tu. Tak, orang tersentuh sebab kes anak gajah tu. But normally isu-isu ni bukan, it's not, tanyalah orang-orang politik, isu-isu alam sekitar, isu-isu perubahan iklim bukan isu yang memenangkan pilihan raya. Okey, adalah 2-3 kali mungkin. Contohnya dulu, of course, controversial. Contohnya Linus, it captured the imagination sekejap. Tetapi generally benda ni tidak akan mendapat perhatian. Tetapi ia penting. Sebenarnya kita tahu ia penting. Kita tahu ini tentang isu masa depan. Dan kalau bercakap pasal undi 18, anak saya umur 14 tahun. Mereka sangat sedar tentang isu alam sekitar, tentang isu perubahan iklim. Tetapi itulah maksudnya sekarang kita tengok, dan bukan hanya di Malaysia, di negara yang paling maju, kan, negara yang antara negara terkaya di dunia, orang politik yang pandai buat cerita bahawa perubahan iklim ni tak penting dan sebagainya, dia dapat menang pilihan raya, kan. Jadi orang, what people say, the most powerful man in the world. Sedangkan banyak manfaat yang dulu di bawah IRA, Inflation Reduction Act, di bawah Biden, yang dapat memberi manfaat kepada rakyat. Tetapi dalam segi naratif, benda tu kalah. Dan orang yang kata ini sebenarnya meningkatkan harga makanan, inflasi, menyukarkan pekerjaan dan sebagainya, itu yang jadi yang menang lah, kan. Jadi sebab itu antara buku yang sebenarnya yang jadi inspirasi saya, walaupun saya rasa saya taklah sampai ke level tu berjaya, ialah buku Breathe oleh Sadiq Khan, Datuk Bandar London. Dia cerita dia sangat simple. Dia pun macam saya, lawyer. Lawyer ni biasa dia sains ni dia bermasalah sikit lah. Sebab tu kita buat law. Kalau tengok Sadiq Khan is a lawyer. Dia cerita, dia ambil cerita seorang mangsa yang dikatakan the first person yang didapat, dalam dia punya sijil mati dia, punca kematian dia adalah pencemaran udara. A girl, a teenager di London. Dia ambil daripada cerita tu dan dia kaitkan dengan pengalaman dia untuk lari marathon for the first time. Dia umur tua sikit pada saya, dia nak start lari marathon for the first time, London Marathon. Satu cabaran, dia pun masuk. Dia berjaya, tetapi he developed adult onset asthma. Sebab apa? Kualiti udara yang ada di London. Dan dia pun menjadi champion kepada ULEZ, Ultra Low Emission Zone dan sebagainya lah. Tapi penceritaan itu sangat simple. So I think we need more of that. Kita juga perlu sedar satu lagi quote daripada Gus Path, seorang environmentalist Amerika. Dia mengatakan, I used to think that the main problems we have is biodiversity loss, pollution and climate change. But I've come to realize that it's not an issue of science, but it's an issue of morality. And you need a spiritual change in order to win this. Jadi sebab itu bagi saya hujah moral itu penting. Dan dan kalau kita dapat menggunakan in fact hujah agama, kita ada
misalnya mantan mufti besar Mesir, Syekh Ali Jum'ah. Kita ada mendiang Pope sebelum ni, Pope Francis. Mereka banyak menulis tentang isu alam sekitar dan perubahan iklim, dan itu bagi saya perkara-perkara yang perlu kita gunakan. Kalau pakai laporan UNFCCC, IPCC, COP dan sebagainya, itu bagus untuk diplomasi iklim atau alam sekitar. Tetapi untuk menang hujah di luar, di kalangan masyarakat awam, kita perlu benda yang lebih mudah untuk difahami. Ya, YB, bila kita bercakap berkenaan soal naratif itu penting. Saya rasa ada satu isu yang sekarang ini, bukan isu politik tapi isu berkenaan dengan satu akta baru yang baru sahaja diluluskan. Sebahagian daripada publik ataupun orang awam kata bahawa akta itu sepatutnya mungkin kita lambatkan sedikit, sebab di Kementerian YB ada satu lagi rang undang-undang yang akan dibentangkan dalam masa terdekat, iaitu rang undang-undang perubahan iklim negara. Dan satu lagi rang undang-undang yang dah jadi akta adalah akta CCUS, Carbon Capture, Utilisation and Storage, yang dikelolakan ataupun yang dibawa oleh Kementerian Ekonomi. So ini mungkin soalan yang kenalah dengan lokasi kita pada hari ini di bursa ini. Ada orang kata naratifnya adalah kenapa akta yang sebegitu penting itu, iaitu RUPIN, itu tak dikedepankan. Kenapa pentingkan, kira salah prioriti lah, itu naratifnya. Dan akta CCUS ini, kalau yang mengikuti scene climate change ni, terutamanya orang-orang muda di belakang YB dia orang sebut ni adalah ini adalah untuk keuntungan. Itu yang kita bincang. Kami take note, kami bagi kat YB hari ini. Naratifnya, kenapa bukan RUU perubahan iklim negara dahulu, baru akta CCUS itu diluluskan? Kalau naratif, okay. Ya, YB. Saya faham kebimbangan, dan ada antara hujah aktivis alam sekitar. Yeah. Tentulah ramai juga yang tak berapa minat kepada CCUS sebagai satu konsep pun. Sebab bagi mereka ia membenarkan aktiviti-aktiviti yang melepaskan banyak karbon diteruskan dan seolah boleh diselesaikan segala-galanya dengan CCUS. Yeah. Pertama ialah kita kena sedar kita akan terus ada hard to abate sectors. Sektor-sektor yang akan terus mengeluarkan karbon yang tinggi, yang susah untuk kita elak. Misalnya pembuatan besi dan keluli, simen, malah kita masih ada lagi industri oil and gas dan sebagainya, tenaga. Jadi dalam keadaan itu, CCUS ini dia tidak boleh, dia bukan magic ataupun magic bullet, tidak. Yeah. Tetapi ia merupakan salah satu daripada cara untuk kita menyelesaikan isu pelepasan karbon. Yang terbaik tentulah kita sebenarnya yang paling penting ialah memelihara natural carbon sink yang kita masih ada. Hutan, paya bakau, terumbu karang di lautan dan sebagainya. That is the best. Kedua, even tanam pokok is secondary sebab tanam pokok memakan masa. Dan kita ada peralihan ke tenaga boleh baharu dan sebagainya. Tetapi we know that dia satu journey. Maka CCUS itu masih lagi elemen yang penting. Jadi bagi saya semuanya ni dan semuanya memainkan peranan yang sendiri, dan bila kita di peringkat Kementerian Ekonomi mereka menggagaskan CCUS pun kementerian kami terlibat dalam bagi feedback dan ulasan. Kementerian Ekonomi juga terlibat dalam pembikinan rang undang-undang perubahan iklim negara, dan dia akan komplement antara satu sama lain. Yang paling penting, betul ya, ada kepentingan ekonomi di situ, tetapi yang paling penting ialah dia ada governance yang terbaik, dan kita memastikan ada risk mitigation lah sekiranya apa-apa yang berlaku. Tetapi saya fikir sebab dalam keadaan sekarang kita tidak boleh menolak CCUS langsung. Kenapa dia dulu, kenapa kita lambat dan sebagainya, mungkin sebab RUPIN ni dia ada banyak layer lagi dan dia ada banyak elemen melibatkan kerajaan negeri. In fact CCUS dah pergi dulu untuk satu negara, tetapi ada pandangan berbeza sedikit di Borneo. Maka dibuat, diubah, dan sekarang CCUS, akta CCUS ini hanya terpakai di Semenanjung. Maka pada masa yang sama, tapi RUPIN ni sebab
Malaysia as a party to UNFCCC, maka Rupin perlu terpakai di peringkat nasional. Dan kita membincangkan dengan negeri-negeri. Of course ada very strong opinion. Sekarang federalisme ni semakin subur. But we are trying to accommodate dan adjust accordingly supaya Rupin dapat kita paskan by pertengahan tahun ini, insyaAllah. Ya. Okay. Mungkin rakan-rakan yang nak tanya soalan pun boleh scan Slido, kru kita. Boleh tanya juga sekejap lagi, kami akan petik soalan mana-mana yang kita nak petik. So anda boleh scan QR itu, nyatakan jika anda ada soalan kepada YB Nik Nazmi, Rizal. Sementara kita tunggu soalan-soalan. Dan bila YB cakap tentang CCUS, of course lah, ada banyak perbincangan yang dibuat di peringkat belia. Dan ada fakta yang mengatakan bahawa sebenarnya benda ni tak berjaya. Kalau you kira on average is only 46% carbon capture. Dan benda ni dan target kepada Kementerian Ekonomi adalah untuk menjadikan Malaysia sebagai global hub of carbon capture. So itu yang dia highlight lah. So dapat tentangan. Tapi cuma saya terkejut yang bila YB cakap Rupin akan dibentangkan sebagai akta pada pertengahan tahun ni. Okey, baik. So benda tu ialah sebab yalah dulu YB ditekan. Saya ingat lagi di Jom Lunch YB ditekan. Orang kata bila you nak buat akta perubahan iklim, you cakap ada banyak loophole. Dan ada juga dalam government juga yang tekan. So kita nantikan akta perubahan iklim ni. Ya. Dan mungkin YB lah, kita ada satu soalan lah. So mungkin YB mungkin sebagai anggota kerajaan yang menyokong kepada pembangunan berskala besar, dan macam mana YB nak imbangkan dengan komitmen untuk memastikan bahawa ekologi yang ada di Malaysia ni, ialah biodiversity kita besar, kita ada banyak hutan, dan macam mana you nak imbangkan benda tu? Okey, kuasa pun bukan kuasa saya tau, kuasa kerajaan negeri. No, but I think memang itu satu cabaran lah. Malaysia pun masih lagi negara membangun. Walaupun kita high middle income nation, kita masih ada pocket-pocket. Kita tahu terutamanya di Borneo, di Kelantan, di Pahang, yang mana ada mereka yang tak dapat lagi kemudahan asas. Ada hari itu ada orang kata, perlu ke ada jalan kat Greek tu? Saya kata, kalau orang jeli dengar marah dia. Orang Greek dengar marah dia. Sebab of course they need access, kan? Cuma apa yang kita perlu buat, kita kena seboleh mungkin of course kita cuba elakkan, kan? Macam satu masalah kita ialah kekurangan habitat hutan tu, tetapi juga ialah masalah fragmentation. Bila fragmentation, binatang seperti gajah, harimau, mereka punya range ialah sangat besar. Jadi bila terputus, itulah bila dia mula terpaksa merentas jalan, merentas. Kalau di Keluang, gajah dah pandai lintas trek kereta api. Setakat ni masih okey, tapi because mereka dah banyak di kawasan tersebut. Dah sampai rumah teres, bukan masalah rumah kampung, dah masalah taman perumahan gajah di Keluang. Jadi bila dalam keadaan-keadaan ini, ada beberapa langkah yang kita ambil lah. Satu, di peringkat federal, kita mulakan ecological fiscal transfer. Kita bayar kepada kerajaan negeri, balik kepada soal kuasa kerajaan negeri, untuk memelihara hutan dan kawasan konservasi. Kita bermula dengan RM60 juta tahun 2019. Tahun 2021, 2022 naik kepada RM70 juta setahun. PMX naik, beliau luluskan 150 tahun pertama, tahun kedua 200, tahun ini 250 juta ringgit. So jumlah dia agak besar. Hasil dia lebih 300,000 hektar kawasan perlindungan baharu telah ditambah. Termasuk 90,000 kawasan di darat, 14,000 jadi hutan simpan kekal. Itu satu pertambahan lah yang bagi saya positif. Tentulah ya, saya duduk dengan MB Kedah, dia kata tak cukup ni. Kan? Memang betul, saya faham. Bukan sebab dia MB Kedah pun, memang betul. Saya setuju dari segi ideal duit itu tidak cukup. But we have been increasing it. Kan? Kalau tanyalah kementerian lain, tanya dalam kementerian saya pun nak dapat program kerajaan yang mana ia ditingkatkan secara berterusan, susah dalam kadar yang sama. Maknanya ini dah naik 4 kali ganda daripada 2019, lebih 4 kali ganda.
jadi sebab itu macam mekanisme kredit karbon dan sebagainya itu juga menjadi mekanisme penting sebab kerajaan semata-mata kita tak dapat menyelesaikan isu ini. Kedua, tentang masalah binatang liar, kita juga telah menambah ranger community. Ini kita ambil orang asli, kita ambil pesara tentera, pesara polis, masyarakat setempat. Mereka diberi gaji bulanan untuk mereka menjadi ranger. Dan orang asli dan tentera ni mereka memang bidang, maknanya mereka tahu hutan tu macam mana. Mungkin orang kat sini nak pergi sana susah, kan? Jadi ia juga memberi impak yang besar dan kita tengok, kita menunggu bancian rasmi terbaru untuk harimau Malaya, tetapi kalau last one is less than 150. The trend shows that it will see a significant increase harimau Malaya. Kan, jadi bagi saya ada kesan positif dia sebab pemburuan haram dan sebagainya. Akhirnya bagaimana untuk kita nak imbangi perkara ni? Akhirnya nak tak nak kita kena leverage, kita kena tunjukkan, termasuk orang di kampung. Orang kita senang lah nak cakap pasal gajah, pasal harimau nak jaga. Orang duduk di depan tu, kan? It's about life and death. It's about dia punya pokok sawit kat kebun dia dan sebagainya. Kita kena menunjukkan bagaimana pemeliharaan ini dapat memberikan satu livelihood kepada mereka. Kalau itu yang dapat kita lakukan, mereka juga akan menjadi rakan kita. Tapi kalau tidak, mereka pun akan minta untuk, dia kata baik kita tembak je lah sebab dia kacau dia. Jadi itu bagi saya penting. Kita tak boleh letak topi bangsa atau topi setiawangsa bila kita bercakap hal ini. Kita kena faham, empathize dengan mereka yang ada di sana. Untuk kita mencari penyelesaian tentang isu-isu ini. Tetapi I think Malaysia ada tanggungjawab sebab sementara kita selalu mengatakan kita ni negara membangun, tetapi emission kita pun dah high middle income, maknanya kita dah hampir menjadi negara maju. Jadi tanggungjawab kita juga besar untuk memastikan pembangunan kita ni decouple daripada impact kepada planet. Boleh berlaku di Eropah, mereka terus menikmati pembangunan ekonomi, tetapi daripada segi impact kepada alam sekitar dapat dikurangkan. Ya, YB. Saya rasa bila kita bercakap berkenaan dengan YB sebagai apa orang panggil menteri, dan juga sekarang saya ada baca tadi soalan sekali lalu berkenaan dengan mungkin pemegang taruh yang terlibat itu, objektifnya mungkin bercanggah. Tapi YB sendiri sebagai satu individu yang ada banyak topi. Sekarang of course musim pemilihan. Saya bukan nak cerita pasal topik pemilihan, tapi YB adalah ahli anggota parti yang mana presidennya PMX itu sering kali sebut berkenaan dengan macam mana nak kurangkan ataupun nak hapuskan sifar kemiskinan. Nak landing dah sekejap lagi soalan ni. Yang dia tak nak yang kaya makin kaya, yang miskin papa gedana katanya. Dan kerana itu kita perlu adakan pembangunan. Cuma bila ada pembangunan, tadi saya ada nampak mungkin ada soalan, boleh scroll sikit. Bila kita nak buat development dan sebagainya, environment ni selalunya melibatkan interest group yang bercanggah objektif. Property developer, environmentalist, politik. Should we have a framework where preservation and aestheticism take slightly higher priority? So mungkin YB nak jawab soalan ni sebab saya rasa berbalik-balik kepada tadi, YB sebagai anggota parti yang percaya bahawa keadilan sosial itu penting. Kalau orang apa orang panggil degrade itu tanya macam tu, marah. Dia nak ada jalan juga. Tapi YB pula sebagai menteri nak kena jagalah all the biodiversity part, you know. Macam mana YB nak jawab? Sekarang memang elemen-elemen wildlife management plan dan sebagainya dah diambil kira. Semalam pun saya ingat ada kenyataan daripada LLM ataupun KKR untuk ada meletakkan elemen wildlife crossing. Kalau kita tengok contoh, kita kena faham lebuh raya Timur Barat ni dibuat pada zaman masih lagi ada komunis di sana. We are looking at 70s, early 80s. Waktu tu saya ingat tak ada, sekurang-kurangnya di Malaysia lah, tak timbul lagi soal wildlife crossing ni. Orang tak terfikir. Tapi kalau kita tengok jalan-jalan baru, Central Spine Road, kita tengok ECRL yang sampai ke Kota Baru, 4 jam katanya lah. Nak makan nasi kerabu original 4 jam daripada KL. Dia dah buat banyak elevated, banyak wildlife tunnel dan sebagainya.
Jadi benda-benda tu memang diambil kira lah. Jadi sebab itu betul sebagaimana saya sebut, dan sebenarnya mungkin orang sedar tak sedar, kita ada di bawah Kerajaan Madani ni ada projek lebuh raya yang dibatalkan, jalan raya besar yang dibatalkan di Pahang sebab itu kawasan harimau. Dengan waktu tu dah lulus, kontrak dah ada, bermaksud kerajaan terpaksa memberi projek lain kepada syarikat tersebut. So itu ada berlaku. Adakah dia sempurna? Tak. Ada sahaja projek yang akan ada impact, akan ada konflik dan sebagainya sebab kita nak selesaikan segala-galanya dalam masa yang tempoh sekejap, nak undo the damage daripada dulu saya rasa tak mampu nak buat 100%. Tapi kita kena mitigate sebaik mungkin dan memastikan survival binatang-binatang liar, survival hutan itu sendiri dapat kita pastikan. Ni lapangan terbang Tioman. Itu sering dicakapkan, tapi saya masuk ke kabinet dan kadang-kadang bila masuk ke kabinet ni kita rasa macam kita ni macam spoiler lah. Orang nak cakap cari duit, nak dapat pelancong, nak dapat nak membangunkan ekonomi. YB batalkan. YB tolong batalkan. Tak ada, saya tak batalkan. Kabinet batalkan. Okey, jangan. So tapi saya bersuara. Okay. Saya kata ini kawasan Marine Park yang sangat penting. Dan sebenarnya actually kalau kita dah buat lapangan terbang besar, dia untuk jambut wide body plane, you will have over tourism dekat Tioman. Itu tidak akan membantu Tioman pun. Alhamdulillah. Makna kabinet memahami lah. Jadi it's an ongoing battle dan saya faham kerisauan sahabat-sahabat NGO sebab saya pun selalu berinteraksi. Tetapi kita cuba sebaik mungkin lah untuk imbangi pembangunan dan juga termasuk soal pembasmian kemiskinan dengan soal pemeliharaan ataupun conservation. Kita nak ambil soalan lagi ke? Boleh. Kita scroll sikit boleh tak? Kita tengok apa soalan menarik. Scroll ke bawah sikit. Bukan soalan panas, soalan menarik. Boleh Wan Hui? Okey, Assalamualaikum. Will it should really Okay. So kita ambil soalan Sarawak lah kan. Itulah kita ambil tu. As a youth, how can we contribute to carbon trading and be part of it? Kita raih bursa. Kita tak ucap lagi terima kasih. Sekali lagi terima kasih sekalian daripada warga bursa yang orang panggil hari ini raikan kita. So sebagai meraihkan bursa yang host jadi tuan rumah hari ini, saya rasa bagaimana mungkin YB inisiatif kementerian ataupun agensi-agensi untuk merancakkan carbon trading di kalangan belia, ada ke? Di kalangan belia susah kat tu lah nak. Macam mana dia nak tapi saya ingat isu ni antara isu yang perlu difahami. Pertama ialah bila kita bercakap soal carbon ni, dia ada tech base dan juga ada nature base. So kalau soal hutan itu melibatkan nature base lah. Tetapi kalau soal tenaga boleh baru ataupun dapat reclaim gas daripada tempat sisa sawit ataupun tempat pelupusan sampah, itu ialah tech base. Dia juga tak boleh dilihat sebagai one solution, sama macam CCUS kan. Tak boleh semuanya diatasi dengan CCUS, tak boleh semuanya diatasi dengan offset carbon. Sebab ketika dia offset ni bermakna ada lagi carbon yang dilepaskan lah, tetapi dia menyumbang jadi kepada pengurangan carbon secara keseluruhan. Dan sebab itu bagi saya, dan saya sebut tadi pun, kerajaan hanya mampu setakat tertentu lah untuk bagi duit kepada kerajaan negeri. Kita berharap dengan mekanisme kredit karbon dan sebagainya, ini juga dapat bantu. Bukan hanya kepada soal nature base tu, tetapi juga tech base. Ada beberapa projek yang dah boleh masuk di peringkat antarabangsa tentang soal, contohnya daripada sisa sawit, sekarang dia boleh reclaim methane, dia boleh inject dalam pipe gas Malaysia. Itu ada projek-projek yang dibuat sekarang. Jadi itu lebih banyak yang kita nak rancakkan lah. Dan kerangka ni akan lebih jelas bila ada rang undang-undang perubahan iklim negara. Kita akan ada dasar pasaran karbon kebangsaan. Kita juga sedang membina, saya ingat bursa pun terlibat aktif dengan negara-negara ASEAN, mutual recognition dengan Thailand, Singapura, Indonesia. Dan kita juga dah sign sebab bawah perjanjian Paris ada artikel 6 tentang kredit karbon. Kita telah sign
MOU dengan Singapura dan Korea Selatan. Macam negara macam Singapura, mereka memang perlukan offset di luar negara mereka, sebab mereka nak net zero, dia kena ada offset di negara lain dan sebagainya, dan termasuklah CCUS dan lain-lain lagi. Jadi kita pun nak dapat manfaat lah daripada perkara tersebut. Ya, dan tahun ni merupakan tahun Malaysia pengerusi sebagai Chairmanship ASEAN lah. So, dan tema untuk tahun ni adalah inclusivity dan sustainability. Mungkin YB boleh share lah apa yang mungkin YB nak ketengahkan the idea of dalam ASEAN tu on the sustainability part, dan mungkin apa input yang YB dapat lah from the ASEAN country tu kan. Satu ialah kita kena leverage kedudukan kita, sebab contohnya kita ada satu inisiatif tentang negara-negara Amazon Basin. Saya kan ada 10 negara di selatan Amerika. Kedua ada inisiatif, dia ada Congo Basin di Afrika, dan dia ada science panel dia. Sekarang sudah ada Borneo punya inisiatif yang melibatkan Malaysia, Brunei dan juga Indonesia. Tetapi kalau boleh, kita nak kembangkan lagi ke seluruh Asia Tenggara. Sebab kawasan-kawasan hutan kita ni sangat kaya. Malaysia is mega diverse. Kita ada 1/5 spesies yang ada di dunia ni ada di Malaysia. Dan malah kalau kita dapat kembangkan Papua dan Australia, sebab utara tu pun masih lagi hutan, dan kita akan ada satu saiz hutan yang besar lah. Tapi kita boleh mula dengan ASEAN terlebih dahulu. Kita tengah explore perkara tersebut. Kedua, juga ASEAN ni menjadi mangsa. Kita dah jadi macam tong sampah dunia. Bila negara China mengetatkan syarat-syarat untuk dimasukkan sisa ke negara mereka, sisa elektronik, sisa plastik, maka yang jadi mangsa sekarang ialah Malaysia, Filipina dan juga Indonesia. Kita cuba mengatasi masalah ini, dan antara puncanya macam sebenarnya negara utama ialah Jepun dan Amerika. Dan Amerika dia tak sign Basel Convention yang govern soal trade antara negara tentang bahan-bahan sisa terjadual. Jadi sebab itu bagi kita penting, sebab kita tak nak terima, sebab dia jadi satu industri yang sangat kotor. Ada setengah industri yang dah tak ada kat China pun sekarang beroperasi di Malaysia. Tapi saya rasa kalau pendekatan kita dapat ambil di kalangan ASEAN, dia lebih kuatlah berbanding kita bergerak sendiri-sendiri sebagai negara individu. Ya, jadi tadi kita dah kalau perasan lah, kalau hadirin semua perasan, mula-mula tadi kami cerita tentang sejarah. Kita cerita siapa YB, 26 tahun dah jadi apa orang panggil adun, Seri Setia, dan kita tadi cerita berkenaan apa yang dibuat sekarang. Kita ada lagi Slido, apa untuk masa depan. So YB, kita sekarang soalan ni bahaya sekarang. Masih bukan soal pemilihan mana-mana establishment, tapi kita nak tanya semua yang ada di Dewan ini, adakah anda setuju YB minum air? Maksudnya sila berikan persetujuan anda. Adakah, sebab kita rasa macam ni sebab sepanjang kita buat 5 tahun ke belakang ini, tepuk kuat lagi. Ini kalau ada 1% kita cari siapa. Kita tak boleh track. Anyway, bila kita bincang berkenaan dengan alam sekitar, kita bincang berkenaan dengan perubahan iklim, pastinya badan-badan korporat ini dia tanya, apakah insentif keuangan? Kita ni tadi saya bincang dalam holding room sebelum YB sampai, is all about ialah nak dapat untung lah, naikkan keuntungan. Dan setiap tahun bulan 10 Menteri Kewangan akan bentang bajet ataupun belanjawan setiap tahun untuk tahun depan. Dan saya rasa antara persoalan utamanya, kalau betul Malaysia ini sebagai sebuah negara, kita ambil penting perubahan iklim ini adalah satu pressing matter. Sekarang dalam belanjawan ada 3, pendidikan, pertahanan dan juga kesihatan. Ya. So adakah ada orang pernah tanya saya, adakah agenda perubahan iklim ini perlu diberi bajet yang besar dalam belanjawan? Mungkin insentif daripada segi potong cukai, whatever not.
Dan saya rasa mungkin soalan tadi dia dah tutup dah. Sebab 100% kot Wan Hui. Boleh buka balik tak? Soalan tadi. Saya rasa ini adalah satu soalan yang penting. Sebab YB sekarang portfolio pertama YB sebagai ahli kabinet di peringkat persekutuan, sebagai menteri yang menjawat ataupun menjaga hal ehwal alam sekitar. Bukan yang ini, yang tadi. Satu lagi Wan Hui, yang Perdana Menteri masa depan. Jadi keputusannya adalah, saya rasa okey. 100%. Ini kalau ada media dia boleh quote, mungkin kita boleh tolong juga YB yang mana boleh tolong. Tapi apa, kalau saya kalah saya tahu sebab apa. bukan sebab podcast kita, podcast satu lagi. Tapi YB apa pandangan YB? Adakah perlu untuk kita beri kepentingan itu dalam belanjawan? Adakah alam sekitar ataupun hal ehwal perubahan iklim ini kita perlu, kalaupun bukan top 3, mungkin top 4. Tapi daripada mana kita nak ambil duit itu yang kita nak tambah lagi, katanya daripada Jeli ke Greek nak buat highway tinggi. Ya, YB. Okey, dia bagi saya sebenarnya, dan kita dah mulakan perkara yang bagi boleh katakan beranilah untuk kerajaan. Actually kita tak, saya cakap terus terang, of course tanya mana-mana menteri, dia antara ukuran dia punya kekuatan ni is how much budget dia dapat. Kan? Semua orang akan gembira dapat bajet banyak, tetapi bagi saya benda yang paling penting kalau kita lihat ialah bila ada kalau kita tengok sebagai contohlah, kita tengok ada peralihan daripada subsidi pukal. Itu benda pertama yang kita kena buat. Sebagai contoh, kita mula-mula 2 minggu saya jadi menteri, PM sebut pasal tarif elektrik. Macam mana? Saya pun nak faham lagi ICPT lah, apa mekanisme dia dan sebagainya. Itu sometime lah. Tetapi saya buat sidang media. Saya ingat waktu tu saya pun bincang dengan saudara Rafizi. Saya kata saya nak buat PDF, senang, tak ada soalan. Tapi Rafizi kata tak. Dia kata if you are a good minister, especially baru, dia kata you buat sidang media. So saya cuba dan menjawab media untuk proses ICPT tu. Penting sebab apa? Sebelum itu kita subsidi besar untuk elektrik ni, subsidi pukal. Bermaksud orang rumah yang ada swimming pool, ada 10 aircon, ada dryer, dia mendapat dari segi wang ringgit jumlah absolut lebih besar daripada orang yang tinggal dekat Setiawangsa, flat, ada 2 aircon dengan TV. Orang Setiawangsa semua ada aircon lah. Ataupun orang yang duduk kat kampung. Maknanya itu dah benda yang yang pelik lah. Similarly bila kita buat untuk diesel, similarly kita buat untuk tarif air. Saya tahu ayah saya dulu dia seronok bila kerajaan negeri bagi air cuma kat Selangor. Tapi saya kata tak, kita tak patut, makna logically we shouldn't get lah this thing kan. Dan sekarang kerajaan negeri dah tak bagi pada semua. Begitu juga kita buat pada diesel dan sekarang kita merancang buat pada petrol lah. So I think just by doing these things, which actually menjimatkan wang kerajaan, bukan dapat wang lebih menjimatkan wang kerajaan, itu pun dah membantu. Bila kita start mulakan peralihan subsidi untuk elektrik, ia bukan hanya rumah, ia juga melibatkan syarikat, kilang dan sebagainya. Kita dapat tengok orang lebih banyak pasang solar. Sebab apa? Dia punya business sense sekarang logik. Kalau dulu mungkin 6 tahun, 7 tahun baru dapat balik kita punya penjimatan. Dapat balik lah dia punya bila pasang panel solar. Sekarang you can get between 3 to 4 years dah boleh dapat. Sebab panel solar makin murah, tarif elektrik makin tinggi. So it makes sense lah. So tetapi memang benda ni tak mudah. Dekat kabinet pun ada menteri dia kata boleh tak tunggu kita menang 2 kali lagi, baru kita buat 2 election lagi, baru kita buat penyasaran subsidi. Kan? Tapi I think, I'm not sure, saya tak tahu penerimaan di bawah macam mana. Saya tak kata dia mudah. Petrol akan menjadi sangat mencabar. Tetapi saya fikir eventually you have to bite the bullet. Dan kita ada, kalau dalam politik, saya juga percaya pada political calendar lah. So sekarang tahun ini petrol, kalau kita tak buat sekarang dan kita kena tangguh lepas 2-3 tahun akan datang, lepas pilihan raya. Jadi mudahlah bagi saya. Kalau Perdana Menteri tengok, dia tahu saya tak minta duit lebih. Tapi the most important thing is keazaman politik untuk memastikan
allocation of resources tu rasional lah. Dan kita baru bermula proses tersebut. Ya. Dan YB, bila soalan tadi keluar, calon Perdana Menteri itu dia bukan sahaja nak kena dengan YB, tapi sebenarnya kita nak menuju ke high development country. Of course, green transition ini semua akan menjadi satu agenda lah yang penting untuk you achieve that. You ada NETR, you ada green transition. So kalau next dalam masa 20 tahun, if you masih tak tahu, kita bukan nak cakap ada menteri yang tak tahu, tapi kalau ada dan dia menerajui negara tu, dia akan tak nampak di high developed country lah. Itu yang sebenarnya soalan tu ditebitkan. Okey. Apa keputusan sekarang? Saya berdebar, YB lagi berdebar. So mana kata itulah tadi harapan dan mungkin hasrat. Saya rasa kalau mungkin yang sekarang ini, kalau tahun ini by end of the year tak ada penyasaran subsidi tu, kalau lagi 2 kali election YB Nik Nazmi jadi Perdana Menteri, sebab ni bukan sekarang. Kalau ada media, ni bukan sekarang, ni masa depan. Mungkin perkara itu boleh dibuat dan kita rasa agenda perubahan iklim itu perlu dan boleh diambil secara menyeluruh, holistik, bukan sahaja kutip sampah ataupun tak guna plastik, bukan itu. Mungkin yang terakhir YB, bukan sebagai calon Perdana Menteri, sebagai menteri sekarang, apa pesanan YB untuk belia-belia? Saya rasa yang di dalam ini majoritinya belia, dan hari ini kita sambut Hari Belia. Apa pesanan ataupun apa yang boleh disuruh kepada mereka ini? Mungkin balik, pastikan jangan guna kereta diesel ataupun kereta petrol, guna kereta elektrik. Silakan YB. Yang terbaik pengangkutan awam. Pengangkutan awam. But I think yang paling penting, saya assume banyak di sini mahasiswa, ialah untuk memastikan kita dapat tengok realiti di luar sana. Saya mengaku, saya dulu, saya sampai 2010, saya dah jadi YB, baru saya berpijak misalnya di Sabah dan Sarawak. Saya 2005 saya balik, saya buat satu projek, saya ingat ramai orang tahu projek Kalsom. Sebagai seorang student. Kemudian bila saya balik habis belajar, saya buat projek tuition di PPR Mentari, Desa Mentari. Saya panggil projek Mentari. Dan saya pun banyak belajar sebab saya boleh katakan sebagai budak PJ, tapi tak pernah tengok the other side of the Federal Highway. Kan, walaupun saya bercampur, dulu saya pergi sekolah rendah tu, kawan saya daripada Setinggan ada dan sebagainya, tetapi betul-betul dapat lihat bagaimana keadaan orang kata the other side of PJ bila saya memulakan projek tuition tersebut. Sebelum tu kita banyak membaca, kita baca buku-buku mitos pribumi malas, kita baca, so it was very academic. But the moment you actually step foot, dan tak payah jauh pun, tak payahlah pergi Kelantan, Sabah, Sarawak ke apa, di depan tak jauh daripada rumah parents saya, tempat saya membesar pun, banyak yang saya belajar tentang soal kemiskinan bandar. Jadi bagi saya the easiest thing, sebab kadang-kadang kita ni dalam bubble kita, dan ini cabaran terbesar anak muda sekarang sebab media sosial. Apa yang keluar in your FYP, apa yang keluar in your timeline, dia hanya mengiyakan. Kalau dia keluar Menteri Ekonomi, dia keluar Menteri Ekonomi. Kalau dia keluar Puteri Reformasi, dia keluar Puteri Reformasi. Dia tak akan tunjuk benda lain. That's how social media works. So that is dangerous. Because kita nak, kalau dulu you are supposed to challenge your assumptions. Kan? So I think that's the best thing. Step out, tengok realiti di luar sana, dan itu saya rasa benda yang paling mahal kot, yang tak akan dapat dekat universiti, yang akan mematangkan kita. So tak kira lah, you nak jadi YB ke, you nak jadi ahli korporat ke, you nak jadi pegawai kerajaan, you need that human factor untuk kita menjadi seorang individu yang lebih baik. Kalau tak, we are just stuck in the technicalities, ataupun kita hanya lihat daripada segi very macro view lah. Jadi saya rasa itu saja untuk hari ini. Kita dengar panjang lebar berkenaan dengan, kita dah cerita berkenaan dengan sejarah dan sekarang masa depan, dan saya rasa mungkin last, kalau kita nak tutup hari ini, dia berkenaan dengan bagaimana kita seimbangkan, bukan hidupkan, tapi seimbangkan ideologi dan juga practicality lah. Jadi sekali lagi terima kasih kepada YB Menteri
Nik Nazmi Nik Ahmad. Berikan tepukan kepada YB Nik Nazmi, Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam. Itu saja saya rasa daripada kami. Tuan-tuan perempuan yang hadir boleh terus menonton Jaga Bumi di saluran YouTube dan kita tengok berapa cepat episod yang kali ini naik, sebab ada 2-3 perkataan tadi yang mungkin boleh menyebabkan episod ini naik. Itu saja daripada saya, Lokman, dan saya Rizal. Kita jumpa lagi di lain masa dan tempat. Assalamualaikum. Assalamualaikum.